Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Afrina Umaira melaporkan dari Dewan Seri Buloh, Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2, sempena Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Sambutan pada tahun ini bukan sahaja bertujuan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan warga sekolah, malah menjadi platform untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap negara sejak usia persekolahan. Majlis yang bermula pada jam 7.30 pagi ini turut diserikan dengan pelbagai pengisian berunsurkan patriotik. Seawal jam 7.30 pagi, murid-murid telah berkumpul di Dewan Seri Buloh bagi menjayakan program yang dianjurkan oleh Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2. Majlis diteruskan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, Selamat Sultan dan lagu sekolah. Seterusnya, majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Zuki bin Yusof. Program kemudian diteruskan dengan ucapan penyelaras program Puan Hajah Rosni Abdul Ghani. Kemuncak acara diteruskan dengan ucapan perasmian pelancaran Bulan Kemerdekaan SKKB 2 2026 oleh Puan Guru Besar. Suasana kemudiannya menjadi lebih meriah dengan berlangsungnya gimik pelancaran. Gimik tersebut turut mendapat perhatian dan sorakan daripada murid-murid yang hadir, sekaligus menambahkan lagi kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan pada pagi ini. Ayo sama-sama kita menyebut huruf-huruf tersebut. Acara diteruskan dengan pemeriksaan perbarisan oleh wakil pemimpin kecil, diikuti persembahan 2 buah lagu patriotik. Bersama saya sekarang ialah Puan Hajah Rosni Abdul Ghani selaku penyelaras program. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Bonda, apakah Ya. objektif utama penganjuran sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini di SK Kedai Buloh 2? Baiklah, objektif utama kita mengadakan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2 ini adalah utamanya untuk menyemai dan menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid. Di samping mereka mengenal jasa-jasa pejuang tanah air kita yang telah banyak berkorban kepada negara untuk kemerdekaan. Apakah harapan Bonda terhadap murid-murid SK Kedai Buloh 2 melalui sambutan Bulan Kebangsaan ini? Okey, harapan kita lah pihak sekolah kepada murid-murid dengan adanya aktiviti seperti ini, mereka dapat meningkatkan jati diri, cinta akan tanah air, sayang kepada negara, sayang kepada diri, sayang kepada sekolah, hormat kepada guru, dan akhirnya mereka menjadi murid yang baik, murid yang bertanggungjawab, dan akhir sekali mereka dapat berkhidmat kepada negara. Okey, terima kasih Bonda. Okey, Bonda ada satu pesanan lah untuk semua ya. Kemerdekaan bukan diwarisi, bukan untuk dilupakan, tetapi diwarisi untuk dihargai, dipertahankan. Kenali sejarah, cintai negara dan jadilah generasi yang mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Jelaslah bahawa sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar satu acara tahunan, tetapi menjadi medium penting dalam menyemai semangat patriotik, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air dalam kalangan generasi muda. Saya Nur Afrina Umaira melaporkan dari Dewan Seri Buloh. Sekian, terima kasih.